Dokumen ringkas dan mudah, masa kelulusan yang cepat dan tiada karenah birokrasi. Itu adalah penyebab mengapa syarikat pemberi pinjam wang berlesen menjadi pilihan orang ramai meminjam. Ikuti siri kedua laporan khas wartawan Tan Sulin bagi menyingkap faktor penyumbang budaya berhutang di negara ini. Menurut laporan Bank Negara Malaysia, isi rumah di Malaysia menggunakan 48% gaji mereka untuk membayar hutang. Ini bermakna hampir separuh daripada gaji bulanan digunakan untuk melangsaikan hutang mereka. Kami sempat menemui pakar kewangan pengguna Dr. Muhammad Fazli Sabri untuk mengetahui mengapa rakyat Malaysia cenderung meminjam khususnya daripada syarikat peminjam wang berlesen. Antaranya disebabkan syarat pinjaman bank dan institusi kewangan yang ketat. So kalau kita perhatikan sebagai contoh, institusi perbankan akan mengambil masalah antara 3 hingga 5 hari bekerja untuk kelulusan. Tetapi pemberi pinjam wang ni dia cuma mengambil masa kalau sekiranya dokumen telah lengkap, pengguna ataupun peminjam boleh mendapat kelulusan dalam masa sejam saja. Selain daripada tu, saya boleh katakan tiada karenah birokrasi lah. So kadang-kadang bila kita pergi di bank-bank ataupun institusi kewangan yang lain ni, sebab banyak sangat birokrasi, dokumen tak lengkap, you kena pergi balik dan sebagainya. Tapi kalau pemberi pinjam wang ni biasanya dia tidak memerlukan sedetail itulah. Selain itu, tabiat suka berhutang serta tiada simpanan menjadi faktor penyumbang masyarakat terjebak dengan gejala itu. Justru mereka dinasihati mengelak daripada meminjam dengan mengukur baju di barang sendiri. Pengguna amnya perlu tahu untuk bezakan antara keperluan dan kehendak. Kadang-kadang kita ni sebagai pengguna ni kita tak dapat bezakan antara satu keperluan dan satu kehendak. Sebagai contoh saya contohlah. Kadang-kadang kenapa dia buat pinjaman sebab kita nak tukar kereta baru, dan kita perlu lihat bahawa adakah kita perlu kepada pinjaman tersebut. Kadang-kadang sebenarnya tak perlu pun, kereta lama yang masih ada tu boleh diguna elok lagi, jadi tak perlu pada pinjaman. Bagaimanapun, tegas Muhammad Fazli, perlu ada pemantauan terhadap gejala meminjam daripada peminjam wang berlesen ini. Berikutan semakin banyak aduan pengguna yang terpedaya beberapa syarikat tidak bertanggungjawab. Tambahnya, tabiat meminjam turut memberi kesan negatif kepada emosi dan hubungan keluarga. Secara tidak langsung, ia juga menyebabkan pengguna tidak boleh berbelanja sekaligus dapat melemahkan ekonomi negara. Tan Sulin, Astro Awani. Persatuan Pengguna Islam Malaysia (PPIM) menggesa orang ramai yang terjerat dengan penipuan peminjam berlesen segera melaporkan kepada pihak polis. Setiausaha Agungnya, Datuk Dr. Mahmud Osman berkata ia termasuk penipuan dilakukan alung berlesen yang mengenakan faedah pinjaman sehingga 30% tahun kepada peminjam. Justru Dr. Mahmud meminta pemantauan dan tindakan tegas diambil ke atas peminjam berlesen yang melanggar peraturan yang sudah ditetapkan. Mengikut akta, mereka tidak boleh mengenakan interest melebihi 18% setahun. Jadi kalau lebih daripada itu, ini sebenarnya terjatuh ke dalam sifat alung tadi. Dan bagi saya ini telah jelas melanggar peraturan undang-undang. Sebab itu perlu dibuat laporan polis, dan kemudian polis mesti menyiasat dan pihak yang bertanggungjawab mesti mengambil tindakan ke atas pemegang lesen tersebut. Beliau bagaimanapun tidak menafikan sikap sesetengah masyarakat yang tidak membuat penilaian dengan betul terhadap syarikat peminjam berlesen juga menyumbang kepada bebanan hutang. Bagi tujuan itu, Dr. Mahmud mencadangkan pengguna supaya mendapatkan nasihat daripada perunding kewangan sebelum membuat pinjaman. Pada masa sama, mereka juga perlu memastikan tahap kemampuan untuk membayar hutang. Laporan khas Astro Awani pada Khamis mendedahkan penipuan syarikat peminjam berlesen kepada orang awam yang terdesak untuk memperoleh wang segera. Selain kadar faedah yang tinggi, kad pengeluaran wang automatik ATM peminjam dipegang sehingga bayaran selesai.